Sejarah tingkatan 4 bab 2. Nasionalisme. Tahukah anda, semangat nasionalisme Melayu bermula lama sebelum merdeka? Nasionalisme ialah semangat cintakan tanah air dan menentang penjajahan. Ia muncul apabila kuasa asing mula campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu dan wilayah Borneo. Maksud nasionalisme. Orang tempatan mula sedar mereka berhak mentadbir sendiri tanpa kuasa luar. Tarikh penting. 1888 Sarawak, Borneo. Pemimpin tempatan bangkit menentang pemerintahan keluarga Brogg yang menguasai Sarawak. 1895 Pahang. Orang Melayu Pahang menentang British kerana campur tangan dalam cukai dan pentadbiran negeri. 1915 Kelantan. Tok Janggut bangkit melawan British kerana cukai dan kehilangan kuasa Raja Melayu. 4 ciri nasionalisme. Perjuangan, kesedaran, kesatuan, pembelaan. Inilah bukti rakyat bangkit mempertahankan tanah air sebelum wujudnya negara Malaysia.